Sebelah 27. Lambat lagi. Sebelah 27. Lambat lagi. Dia 27 minit lah. Tidur bawah lah ni. Tu dia guna masukkan tu. Tidur. Tidur. Kat lah. Dah pernah tu. Tidur ke tak? Ke tak tidur? Tak. Latihan kau dah berjaya. Tinggal pencuri penyulik je. Penyulik kalau kau nampak budak kan, lepas tu kau tengok lah budak ni. Lepas tu kau pergi tadi kita mana nak masuk. Kau bakar dulu tempatnya. Bakar dulu. Selamatkan budaknya tau. Dia dah keluar, orang jahat dah keluar. Lepas tu kau selamatkan budak ni. Macam tu. Kau bakar tempatnya dulu. Kau kan ganas. Ganas lah. Ganas. Kan dulu kau berganas tau. Kau dulu ganas tau, kau bakar belakang tu. Orang jahat memang kena ganas. Orang jahat. Ya, orang jahat memang kena ganas tu. Kau lagi ganas daripada orang jahat. Sampai rumah ni kau nak bakar. Itu kalau rumah orang jahat tu mesti kau bakar betul-betul. Nak bunuh orang ni. Nak bunuh lah orang dalam tu. Tapi kalau aku bakar, kalau budak mati macam mana dia? Mesti maknya akan marah. Mesti kau kena tangkap. Kali kau bakar rumah ni, mestilah polis tu datang tu. Kau nampak asap kan? Asap terbakar, kau kena tak. Agaknya kau kena sembunyi. Biasanya kalau kau dah, biasanya kau akan berdosa. Tak silap kau lah. Dosa besar. Pasal kau bakar budak ni. Biasanya kalau perempuan kau selamatkan, biasa lelaki biasa dia jangan selamatkan. Kau bakar terus. Cakap dia dah kena bunuh yang pencuri.
Jawapan tipu ke betul? Ha? Cakaplah. Tipu. Mestilah tipu tu. Lepas tu kau dia akan siasat. Biasa kalau polis siasat habis lah Mesti kalau kau nak selamatkan, kau nak selamat betul-betul. Tapi lah kalau kau dah berusaha kan, tapi tak berjaya, habislah. Biasanya kadang-kadang dia akan biasa kalau rumah kayu dia boleh terbakar cepat. Rumah kayu depan dia, kalau belakang tak boleh. Depan dia kena daripada depan sampai ke belakang macam tu. Dibakar gila. Kadang-kadang jahat juga ni. Tempatnya kau bakar, itu paling kejam. Ya. Lebih kejam daripada iblis. Iblis kejam, tapi kau lagi kejam daripada iblis. Iblis lah nak tolong. Kejam gila tu. Senyap dia, cuba tengok dia. Cepat dia tengok. Dah tercekik tu tadi. Dah tercekik. Serbuknya tu. Cuba tengok ni. Cuba tengok. Cepat. Dia kenapa dia? Demam ke apa? Cakap lah. Tak demam tu? Tak. Tengok kan? Tengok cepat. Aku takut dia tidur. Ikan aku dah makan. Habis ikannya. Makan semua. Itulah ikan terakhir. Habis ikannya. Kau batai. Makan banyak. Di sini. Ada masuk. Dah beri kejam lah. Maju di belakang. Dia tak tutup ni. Sebab kau tahu, kalau tutup pintu, nanti dia tidur. Dulu dah kau dah pernah kena dulu. Maju belakang. Kat mana? Tadi dia bunyi. Kat mana? Kat mana? Dah pun. Tutup lah. 1, 2, 3. Three tu tutup. 3 tutup. 3 tu perangkap. 1, 2, 3 perangkap kan. 1, 2, 3 perangkap. Kau betul kan. Sabah tu yang Sarawak betul kan. Singapura paling kaya raya.
Kan Singapura dah kaya. Kan Singapura dah kaya. Singapura, Sabah lagi kaya. Bapak gila kaya. Sabah ada sembunyikan kekayaan tau. Bapak yang kaya gila Sabah. Johor yang sembunyikan kekayaan. Johor kaya bapak gila lah. Lepas tu lalu Sultan Johor sombong. Bodoh sombong. Yang panggil bodoh sombong lah. Sombong. Dia tak nak bagi Sultan Selangor duit.